Ramai pengantin ingat bila dah book MC, semua benda dah settle. Sebenarnya, belum lagi. Ada 5 benda yang pengantin perlu bincang dengan MC sebelum hari majlis bermula. Yang nombor 5 ni, ramai yang ambil ringan. Sebelum tu, boleh follow dan like untuk nantikan konten saya yang seterusnya. Boleh save video ni supaya tak hilang dan boleh share supaya manfaat dapat disebarkan. Yang pertama, flow perjalanan majlis. Majlis mula pukul berapa? Pengantin masuk bila? Makan beradab bila? Potong kek bila? Ucapan bila? MC kena tahu supaya majlis nampak lebih lancar. Yang kedua, nama penuh dan juga cara sebutan. Nama pengantin, nama mak ayah pengantin iaitu tuan rumah ataupun mak ayah ahli keluarga rombongan bertandang. Atau kalau ada VIP, nama penuh VIP serta jawatannya ataupun apakah peranannya. Benda ni nampak kecil, tapi kalau salah sebut memang nampak pelik. Yang ketiga, gaya majlis yang anda nak. Nak formal ke, nak santai ke, nak happening ke, ataupun zaman sekarang ni yang ramai tuan rumah cari adalah nak tenang-tenang dan juga aman damai. Ataupun nak simple sahaja. Nak setenang yang mungkin. Itu zaman sekarang memang ramai tuan rumah yang nak. MC kena tahu vibe majlis supaya majlis boleh nampak lebih tenang, lebih lancar dan seperti mana yang tuan rumah ataupun customer perlukan. Yang keempat, perkara sensitif perlu dielakkan. Kalau ada benda yang tak sesuai untuk disebut ataupun dibuat, bagi tahu awal-awal. Ini penting supaya MC ambil cakna untuk jaga hati semua pihak. Yang kelima, ini paling penting. Siapa event coordinator, siapa floor manager ataupun siapa PIC yang MC boleh berhubung untuk membuat keputusan bagi melancarkan majlis. Sebab masa event nanti, pengantin mesti sangat sibuk. Tuan rumah mesti sangat sibuk. Jadi MC kena tahu siapakah MC yang patut rujuk untuk membuat keputusan. Bila 5 benda ni dibincang dengan lebih awal, majlis lebih tersusun dan lebih tenang dan lebih lancar seperti mana yang anda inginkan. Save video ni kalau anda tengah plan apa-apa majlis, follow untuk lagi banyak tips dan boleh komen dekat bawah kalau anda ada pendapat ataupun cadangan lain.